Waalaikumsalam. Tiga. Baik puan. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat ke? Waalaikumsalam. Sehat, Miss. Tahu tak hari ni kita nak belajar apa? Tak tahu. Hari ni kita nak belajar rasuah. Kita tahu rasuah tu apa? Tak tahu. Okey, kalau korang nak tahu, rasuah ialah perbuatan memberi atau menerima sesuatu untuk mendapatkan keuntungan secara tidak jujur. Dalam Islam, rasuah adalah haram. Miss, kenapa rasuah tu haram Itu haram sebab dia menindas orang lain, merosakkan keadilan dan membawa dosa besar. Miss, apa contoh-contoh rasuah? Okey, contoh-contoh rasuah ialah guru atau pensyarah menerima bayaran untuk menaikkan markah pelajar. Oh, macam tu. Korang tahu tak, semalam ada student kena saman. Lepas tu dia cuba bagi rasuah dekat pegawai polis tu. Sekarang baru aku faham. Rasuah tu bukan sekadar salah di sisi undang-undang, tapi juga berdosa. Betul, hasilnya haram. Lepas tu tak berkat pula tu. Kalau bagi duit untuk lepas saman, itu kira rasuah juga ke Ifah? Rasanya ya, sebab kita cuba elak hukuman dengan cara yang tak betul. Betul juga tu, tapi salah tetap salah. Betul. Ingat, walau sedikit atau banyak, rasuah tetap haram. Kita mesti jujur dalam setiap perkara. Kita mestilah jalankan tugas dengan amanah. Dan jangan cuba memberi rasuah. Katakan tidak pada rasuah.